Sebab ada tau yang kata jangan pergi sebab Mak B tu Cina. Hari tu kami dah review dah set untuk 5 orang makan di restoran Mak B ni, yang harga dia RM170. Tapi kalau hampa pergi 2 orang, boleh je order ala carte. Ini aku habak satu persatu. Sotong telur masin, harga dia RM25. Depa guna telur masin sebenar, bukan serbuk yang mai dalam kotak tu. Boleh tahan sedap. Ketam cili ala carte, harga dia RM55. Gemuk-gemuk ketam dia, memang puas makan lah tau ni. Alhamdulillah. Ayam minggu ala carte RM35. Depa guna ayam paha L chicken chop, ayam fresh tau. Buang tulang di sini di restoran Mak B. Ikan grup-grup masak nyonya, yang ni RM85. Kat sini pun hampa boleh order rojak Mak B, harga dia baru RM8. Resepi legenda sejak 1980. Dah 44 tahun tu. Sayur campur pula, yang ni harga dia RM18. Ada macam-macam sayuran, antaranya cendawan butang dan juga cendawan kera. So yang mana belum cuba nak rasa Chinese food, InsyaAllah halal, mailah. Jangan ragu-ragulah. Kami orang Islam. Sebab ada tau yang kata jangan pergi sebab Mak B tu Cina. Memang tok saya Chinese, tapi kami tok mualaf Chinese. Saya kata cakap Cina. Luang kalau ai ciak lai cepeng, lai pekan Cina, lai Mak B restoran. Kalau mikir ciak, tajik kui. Okey? Come, mai kena mai. Itulah. Saya ada cakap Cina.